Ini dia speaker kita sudah sampai. Speaker daripada Easy and Perfect. Speaker ni 18 watt. Dah tulis kat situ, nampak 18 watt kan? Jom kita unboxing sama-sama. Berat juga speaker ni. Yang aku beli ni, dia ada dua mic. Nampak? Ini mic dia, Easy and Perfect. Mic wireless ada dua. Dia ada bagi tali dia. So tengok tali dia. Tekstur dia macam leather macam tu. Nampak? Yang aku beli ni warna putih lah. Dia ada warna biru dengan warna hitam. Tapi aku minat warna putih ni macam estetik sikit. Ui, besar agak mat speaker dia ni mat. Bismillah. Ini dia speaker Easy and Perfect. Bentuk dia petak je guys. Minimalis. Pun sama, tekstur dia macam kulit. Nampak? Sedap dipegang, solid. So tali ni boleh pasang kat tepi. Snap je kat sini. Belah sini pun sama, kena pasang gak macam ni. Map, settle. So boleh pegang macam ni, bawa pergi pasar. So macam-macam lagi pasar pasang dugem tu, bawa ni senang. Dia juga ada bagi dua wire ni, wire AUX dengan kabel charger type C. Kalau kau tengok kat atas dia ni, ada knob volume, kau boleh adjust volume, bass dengan treble. Connection ada Bluetooth, ada USB. Nak cocok gitar current pun boleh sini. AUX, memory card kecil dengan Bluetooth. Itulah connection dia. Untuk mic dia pula, ini mic dia. Simple wireless mic. Kau tekan button on ni, dah auto on, auto connect dengan speaker ni. Dia ada button volume kat sini dengan button effect. Effect ni boleh buat reverb untuk kau karaoke. Kalau kata bateri dah habis, kau nak charge, kau je buka je ni. Lepas tu nampak ada rumah charger type C kat sini, kau charge lah. Simple. Test mic 1 2 3. Test. Jom kita cuba karaoke.